Soalan seterusnya, apakah perkara sunat selepas akad nikah? Lepas akad nikah, aku nikahkan akan dikau, wahai hitam bin putih, dengan kelabu binti kuring, dengan mas kawinnya RM80 tunai. Jawab pengantin, aku terimalah nikahnya dengan mas kawin yang tersebut itu. Tok Imam, sah. Tok Bila, sah. Tok Siak, sah. JKK belakang, sah. Bila sah dah, sah lagi akad nikah, sah dah lah. Apa pengantin nak buat? Nak buat benda budak lepas tu. Akad Tok Imam buat balik. Sunatlah kalau boleh-bolehnya pengantin itu berdoa dan diaminkan oleh orang ramai. Pengantin itu berdoa, ataupun sekurang-kurangnya pengantin itu berkata alhamdulillah, kata gitu. Kalau tidak pun sujud syukur di hadapan orang ramai. Faham? Yang itu semua itu masuk adab Melaka, kerana tidak disebut dalam mana-mana hadis benda buat masyarakat nikah gini-gini, tak ada. Balik kepada adab. Nampak? Jadi adab kita lepas akad nikah, bersalamlah dengan orang. Nah, salam musafahah. Nabi kata dua orang yang berjabat salam dapat keampunan selama mana belum berpisah tangan keduanya. Nah, jadi jangan terus masuk dalam bilik. Nah, bila kata sah, lopak pada Tok Imam. Nah, masuk terus dalam bilik. Mana? Gitu. Jangan awak komang sepanang gitu. Salam molek-molek dulu dah. Yang buat gaduh. Tak boleh kira lah, bodoh. Tapi itulah jakit dalam bab kahwin tu. Kita tengok masa dululah tahun 80-an, kita tengoklah masa zaman lepas sekolah budak-budak dulu, pengantin perempuan bila majlis nikah, pengantin perempuan duduk dalam bilik 80-an, dia akan buka sikit lasir, nampak hidung keluar kot lasir, jom tubik hidung. Orang kata mana pengantin perempuan tu, hidung tu. 90-an pengantin perempuan keluar daripada lasir, duduk tepi bilik. Tu lah, tepi bilik. Duduk depan tu. Jauh lagi daripada majlis. Orang akan nampak tu, jom. Milenium dia sudah datang dekat. Nampak? Keluar gitu. Hak terbaru sekarang duduk tepi Tok Imam. Makin lama makin berjangkit, makin rapat. Betul tak? Ni yang pelik ni orang Melayu. Jauh lah sikit, nguno puang, muka dah kala-kala macam lori minyak. Jadi Tok Imam nak baca dah khutbah nikah, bahang khutbah raya terus. Nampak? Jeng Tok Imam. Betul. 90-an dia keluar dah daripada pintu, jauh di tengah rumah. Milenium 2010 duduk tepi Tok Imam. Tak pelik, 2020 dia duduk atas riba Tok Imam. Betul. 80-an batal air semayang lagu mana? Lepas akad nikah, pengantin laki-laki pergi kat tepi lasir, perempuan pun olok tangan, nampak tangan hak puan keluar, nampak inal gitu sikit macam Undertaker. Tuan tak nampak. 90-an pengantin laki-laki pergi tepi lasir dan cium dahi pengantin perempuan. Tak? Milenium cium pipi di khalayak ramai, batal air semayang. Kau lama kau pelik. Nah, kayak gini 2014 cium mulut depan Tok Imam. Tok Imam mati bini dah 6 tahun. Nitik alio atas surat nikah. Kau lama kau pelik. Padahal duduklah jangan nak batal semayang, tiung tangan sudah ha. Main dia tiung pipi depan orang ramai. Nah, mak tu yang tukang suruh. Ayah okey je. Ayah kita tak buat tiung pipi batal semayang. Ayah kata, ayah tak apa, makmu tu. Makmu yang suruh tu. Dah ayah katalah ke mak jangan buat. Ayah tak berani.
Kalau takkan ayah tak berani, ayah kata lah. Ayah kata dah berani, dia atuk kepala ayah dinding. Atuk kepala terus dia mak. Jadi nak batas sembahyang apa dalam bilik dia dua orang karang batas sembahyang. Nak? Dia reti lah. Ada orang kahwin tak batas sembahyang? Pedi? Batal lah ke tak? Ada orang nak suruh tiung-tiung itu nyanyi. Dia tak apalah tukang tiung, tukang tengok. Jadi ingat kalau mak kata kalau mu dak buat batai semayang, mak dak halal air susu mak. Kita buat jugalah kalau dia kata gitu. Tapi bukan tiung, ketuk. Neh. Pas akad nikah, selok kain, bum ketuk. Dak warna gitu, batai semayang. Soalan seterusnya. Lapar perut dah layang pokok ni.